Mahal tu berapa Nuk? Tak apa. Mahal tu kau letak tepi dulu sebab kau boleh buat installment. Kalau kau nak cari set kelengkapan pisau tu datang sekali dengan pengasah dia, kau boleh cari yang ni daripada brand OOU tu. Nampak tak yang ini? 7 dalam 1. Jom kita tanpa buang masa kita unbox Dekat depan ni dia bagi kau 2 jenis pencangkut tau. Jenis yang saiz kecil comel ataupun saiz besar macam ni. Yang ni kau boleh letak. Yang ni berat sikit pun tak apa. Ini dia punya pengasah. Maksudnya boleh pakai lama lah korang punya pisau tu. Pengasah simpan kat sini. Dia bagi kau parang satu. Okey, nampak tak? Ini bukan paling besar ya. Ada lagi paling besar. Yang ini paling besar. Nampak tak? Yang ini kalau kau letak tulang ayam tu pun memang boleh go. Jenis pisau macam ni stainless steel hitam premium. Tin yang sangat tajam. Okey, yang ini kalau kau nak potong udang ke sotong ke memang boleh. 7 dalam 1. Memang cantik kalau kau nak buat ala-ala premium ataupun buat gift dekat orang.